Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan manakam kepada semua game bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap game bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Alright, game bayang semua, kita di satu lagi episod di mana Shadows akan berkongsikan kiriman-kiriman secara santai, secara membaca kisah-kisah yang dikirimkan. So, sekiranya ada di antara geng bayang nak kongsikan pengalaman seram yang pernah korang alami, korang boleh share sama ada melalui email Hey Shadows Channel ataupun korang boleh share di WhatsApp. Nombor tertera di bawah ni, korang boleh kongsikan pengalaman korang. Tak kira lah korang nak menaip ke, korang nak guna voice chat, boleh. Tapi pastikan voice chat tu jangan yang aneh-aneh. Itu peringatan buat semua yang nak berkongsikan kisah seram. Okay, so pada hari ini Shadows akan berkongsikan 3 kisah seram, 3 kiriman kisah seram. Satu berlaku di UiTM Shah Alam. Satu lagi kisah di Sabah, tak silap Shadows. Salah seorang daripada geng bayang di Sabah, yes, Kota Belud, kongsikan satu pengalaman yang yang ni Shadow sebenarnya tak apa-apa berkenan dengan hantu tu. Bukan cerita tu best, tapi hantu tu Shadow tak berapa berkenan. Dan satu kisah yang tragik, satu kisah yang boleh dikatakan menggada nyawa lah, senang cerita. So Shadow pun tak nak buang masa lagi. So jom kita pendengarkan 3 kisah seram kiriman subscriber. Let's go. Alright, game bayang semua. So kita mulakan dengan kisah yang pertama ni, yang berlaku kepada seseorang yang memberi gelaran nama sebagai Amir, berkenaan pengalaman dia yang terjadi di UiTM Shah Alam. So jom kita mulakan kisahnya. Assalamualaikum Shadows. Waalaikumsalam. Nama aku Amir, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2018 ketika aku masih belajar di UiTM Shah Alam. Aku tinggal di salah satu kolej kediaman yang agak lama di kampus tersebut. Masa tu minggu peperiksaan dan macam biasa ramai student berjaga sampai lewat malam. Aku pula jenis yang suka ulang kaji dekat bilik bacaan aras bawah sebab lebih tenang. Dan malam tu lebih kurang pukul 2 pagi. Bilik bacaan dah hampir kosong. Tinggal aku dengan seorang lagi pelajar perempuan yang duduk di hujung meja. Aku tak kenal dia. Dan sepanjang malam dia cuma tunduk membaca, tak pernah angkat muka. Dan dalam pukul 3 pagi, aku keluar sekejap nak beli air dari mesin layan diri. Mesin tu terletak di blok sebelah. Dan ketika berjalan melalui koridor terbuka, aku nampak satu lampu bilik menyala di hujung blok asrama yang sebenarnya sudah lama dikosongkan. Aku pelik sebab aku tahu blok tu memang tak ada penghuni. Aku berhenti sekejap, lampu bilik tu berkelip-kelip, kemudian padam. Dan beberapa saat kemudiannya, ia menyala semula. Dan ketika itulah aku nampak seseorang berdiri di tingkap. Seorang perempuan, rambut yang panjang, kepalanya tunduk tak bergerak langsung. Aku fikir mungkin kerja pembersihan. Sangka baik betul ni, pukul 3 pagi Mat. Siapa nak membersihkan tempat? Tak tahulah, mungkin ada lah kot, kan? Jadi aku pun sambung berjalan. Tapi bila aku berpatah balik 5 minit kemudian, lampu tu masih menyala. Perempuan tu masih berdiri di tempat yang sama. Posisi yang sama, tak berubah walau sedikit. Bulu roma aku dah mula start meremang. Aku pun cepat-cepat balik ke bilik bacaan. Dan seelok saja aku masuk ke dalam, aku terus terdiam. Kerana meja yang tadi diduduki oleh pelajar perempuan tu sudah kosong. So aku pun bertanyakan kepada seorang pengawal keselamatan yang kebetulan membuat rondaan di kawasan tu. Dia hanya memandang aku dengan pandangan yang agak lama, seolah-olah macam keliru macam tu. Kemudiannya pengawal tu bertanya,
adakah perempuan tu pakai baju kurung putih? Aku rasa macam iyalah, aku pun angguk. Dan pengawal tu terus menyuruh aku masuk ke dalam bilik. Esoknya aku pun terfikirkan berkenaan dengan apa yang berlaku ke atas diri aku semasa berada di bilik bacaan. So aku pun decide untuk tanya senior, dan barulah aku diberitahu bahawa beberapa tahun sebelum ni pernah berlaku satu kejadian pelajar yang di mana dia diganggu oleh sesuatu. Tak tahulah gangguan apa, tapi ketika musim peperiksaan, sama di mana kesemua pelajar-pelajar berjaga sampai lewat malam. Dan kawasan yang sering disebut-sebut pelajar tu sebagai lokasi penampakan. Dan sejak malam tu, boleh dikatakan aku jarang dah ulang kaji seseorang diri selepas pukul 12 malam di kawasan-kawasan yang bukan di dalam bilik aku. Tak nak pengalaman yang sama berlaku ke atas diri aku. So itulah pengalaman yang dialami oleh Amir. Kejadian semasa waktu peperiksaan. Member tengah study elok dekat bilik bacaan, end up kena ganggu oleh sesuatu. Tapi betul ke tidak itu adalah satu gangguan, ataupun memang betul-betul ada seorang pelajar yang tengah belajar pada malam tu? Shadows hanya bersangka baiklah. Sebab kadang-kadang bila otak kita letih lewat malam, belajar ke, kerja ke, apa ke, otak kita pandai tau memainkan peranannya dengan menakut-nakutkan kita semua benda tu. Tapi Shadows tak nafikan kadang-kadang benda-benda macam ni boleh jadi gangguan-gangguan. Kita kena percaya yang alam gaib tu wujud. Dan kadang-kadang makhluk-makhluk ni, diorang ni pun suka-suka juga nak kacau kita. Berjenaka lah kononnya kan. So begitulah pengalaman Amir semasa belajar di YTM Shah Alam pada tahun 2018. Alright gembang semua, so kita ke kisah yang kedua, di mana pada awal intro video ni Shadows katakan yang Shadows tak berapa berkenan dengan kisah dua ni bukan sebab jalan cerita, tapi makhluk berkenaan dengan kisah ni. Seperti mana yang gembayang semua yang dah lama follow Shadows selalu ada isu berkenaan berkongsikan kisah-kisah seram yang ada kena-mengena dengan penanggal. So kisah ni berlaku di area Kota Belud di Sabah. Dan di Sabah dan Sarawak, penanggal ni diberikan nama Balan-Balan. Dan katanya adalah beberapa kali kalau sekiranya menyebut nama tu berulang kali, maka datanglah dia. So Shadows cuba nak elakkan penggunaan perkataan B tu sebanyak yang mungkin. Okay, so kisah ni dikongsikan oleh Benny, sahabat kita daripada Kota Belud Sabah, di mana dia berkongsikan. So hi Shadows, aku berasal dari Kota Belud Sabah. Orang lama di sini lebih mengenali penanggal sebagai Balan-Balan. Ia merupakan antara makhluk yang paling ditakuti dalam cerita rakyat Sabah. Bukan Sabah je, dekat sini pun Mat, seram juga Mat benda tu. So kisah ni berlaku kepada arwah datuk aku sekitar tahun 1980-an. Masa tu kampung kami masih banyak rumah atas tiang. Jalan pun belum berturap. Dan pada suatu malam, jiran sebelah rumah baru sahaja menyambut kelahiran anak. Orang tua-tua kampung memang akan berjaga malam selama beberapa hari. Mereka kata takut ada benda yang datang mengganggu ibu dan bayi. Datuk aku masa tu duduk di beranda rumah sambil mengisap rokok. Lebih kurang pukul 1 pagi, dia terdengar seperti bunyi kucing mengiau, panjang dan perlahan. Pada awalnya dia tak syak apa-apa, tetapi bunyi itu datang dari atas bumbung. So datuk aku mendongakkan kepalanya nak tengoklah kok kucing atas bumbung ke apa kan. Dan pada ketika itulah dia nampak sesuatu. Satu kepala wanita terapung, rambut panjang mengurai, mata merah, dan di bawah kepalanya tergantung sesuatu yang berkilat terkena cahaya bulan. Usus, perut dan organ yang berjuntai.
makhluk tu bergerak perlahan-lahan menuju ke rumah jiran yang mempunyai bayi yang baru lahir. Datuk terus menjerit memanggil penduduk kampung. Lampu rumah mula menyala satu demi satu. Orang kampung pun keluar membawa lampu suluh. Dan makhluk tu mengeluarkan bunyi mendesis sebelum meluncur ke arah kebun pisang dan hilang begitu saja. Keesokan paginya, beberapa helai daun mengkuang yang diletakkan di tingkap rumah jiran didapati berlumuran dengan darah hitam. Dan sejak kejadian tu, setiap kali ada bayi yang lahir di kampung kami, orang tua-tua tetap akan berjaga malam, walaupun pada hakikatnya di zaman yang moden, ramai yang dah tak percaya. So, sedikit latar belakang berkenaan dengan penanggal ataupun balen-balen. Makhluk ni adalah satu teknik ataupun ilmu sihir yang dipraktikkan oleh seseorang. Kenapa Shadow sentiasa rasa macam ada isu sikit berkenaan dengan makhluk ni? Kerana makhluk ni adalah manusia yang mempraktikkan ilmu hitam. Just bayangkan, korang nampak makhluk tu berterbangan, tapi korang kena fikir berdekatan ke ataupun adalah di kawasan-kawasan yang dekat area tersebut ada badan manusia yang tak berkepala. Takkah benda tu lagi mengerikan, menyeramkan? Tak tahulah, itu bagi Shadows lah. And itulah apa yang dikongsikan oleh orang berkenaan dengan makhluk ni. Ilmu yang dipraktikkan, kepala yang terpisah daripada badan. Tapi yelah, bayangkan kalau sekiranya korang jumpa badan yang tanpa kepala tu, benda tu hidup lagi, manusia tu hidup lagi. Tapi yelah, pandangan mata kita dikaburkan oleh sesuatu, semestinya alam gaib, tambah pula dengan kepala terapung sana sini, lagi tak manis. So itulah pengalaman Benny. Terima kasih Benny atas perkongsian, dan juga Amir pada kisah yang pertama tadi. Perkongsian yang agak simple, tapi walaupun begitu, sekiranya kita fikir balik, gangguan-gangguan macam ni lah yang kadang-kadang melekat di akal fikiran. Dia bukannya dramatik ke, bukannya jenis yang havoc ke apa, tapi gangguan yang simple. So Shadows pun tak nak panjangkan lagi. Jom kita ke kisah terakhir. Kisah yang tragik berkenaan dengan seseorang yang hanya ingin mengubah nasib, tapi menjadi sesuatu yang menyedihkan. Jom ke kisah yang terakhir. Alright, gang baik semua, kisah yang terakhir ni merupakan pengalaman ataupun cerita yang dikongsikan oleh seseorang yang bernama VJ. And VJ ni dah memang lama subscribe ke Shadows channel dari time awal lagi sampai sekarang, dan akhirnya dia berkongsikan satu pengalaman, dan dia nak tegaskan yang dalam hidup ni, yelah, kadang-kadang kita nak kekayaan, kita nak benda secara mudah, tapi bila menggunakan cara yang salah, di situlah dia akan makan diri. So apa yang VJ nak ceritakan, insiden ni berlaku kepada abang saudara dia yang bernama Anand. Katanya kejadian ni berlaku sekitar tahun 2017, dan sampai hari ini keluarga kami, keluarga VJ, masih bercakap mengenainya, kerana apa yang berlaku benar-benar mengubah hidup mereka sekeluarga dan ramai orang. Malah sehingga sekarang saya masih tidak tahu sama ada apa yang berlaku kepada Anand adalah satu kebetulan atau memang harga yang perlu dibayar atas perjanjian yang dibuatnya. So katanya pada bulan Mac pada tahun tu juga, tahun 2017, Anand mengadakan majlis rumah terbuka di banglonya yang baru dibeli di area Shah Alam. Now seluruh keluarga si VJ ni dijemput, dan sejujurnya VJ dan juga keluarganya semua sangat terkejut. Now kenapa mereka terkejut ni, sebabkan pada awalnya Anand ni kehidupan dia memang seperti orang biasa lah, rumah biasa, kereta biasa, tak ada apa-apa yang mewah ke apa.
Tetapi pada hari itu, dikatakan dia sudah memiliki sebuah banglo yang besar. Di halaman rumah pula tersusun kereta idaman macam BMW semua benda tu. Dan lebih mengejutkan lagi, dia membuka sebuah macam kedai runcit macam itulah, yang boleh dikatakan berkembang pesat. Ramai ahli keluarga bertanyakan perkara yang sama. Bagaimana dia boleh menjadi begitu kaya dalam masa yang singkat? Namun Anand hanya ketawa, dia tidak menjawab. Sehinggalah lewat petang, ketika tetamu semua mula pulang, saya duduk berbual dengannya di belakang rumah. Ni perbualan di antara Vijay dan Anand lah. Dan ketika itu saya bertanya sekali lagi, "Abang, macam mana sebenarnya abang boleh jadi kaya macam ni?" Anand memandang saya dengan lama. Kemudian dia mengeluh, dan apa yang diceritakan selepas itu membuatkan saya berharap saya tidak pernah bertanya. Menurut Anand, beberapa tahun sebelum tu, dia diperkenalkan kepada seseorang Sami yang tinggal berhampiran di tanah perkuburan India di kawasan Rawang. Lelaki itu sentiasa memakai pakaian serba hitam. Wajahnya kurus, matanya pula seolah-olah tidak pernah berkedip. Pada mulanya Anand hanya menganggap lelaki itu sebagai orang biasa. Namun selepas beberapa kali berjumpa, Sami itu menawarkan satu perkara, kekayaan. Ini kebanyakan kelemahan manusia lah. Okay? Bukannya terletak pada satu bangsa ke apa, tapi ke semua manusia. Kekayaan. Tetapi kekayaan ni datang dengan syarat tertentu. Dikatakan beberapa minggu kemudiannya, pada malam bulan purnama, Anand bersama dua rakannya pergi ke tanah perkuburan tersebut dan mereka membawa 4 ekor ayam hidup, kemenyan dan beberapa barang yang diarahkan oleh Sami itu. Sebaik tiba di sana, Sami tersebut memacakkan 4 batang buluh di 4 penjuru kawasan kubur itu. Kemudian setiap batang buluh diikat menggunakan benang hitam. Dan selepas tu seekor demi seekor ayam disembelih. Darah ayam dibiarkan mengalir pada setiap batang buluh tersebut. Bau hanyir mula memenuhi kawasan perkuburan. Ketika itu Sami tersebut memberi amaran, apapun yang berlaku pada malam ni, jangan keluar dari kawasan yang dipagari benang hitam ni. Kalau lari, nyawa kamu boleh hilang. Kira pagar yang ada buluh-buluh tadi itulah. Selepas amaran diberikan, ritual pun bermula. Asap kemenyan semakin tebal, bacaan mantra semakin kuat. Angin yang pada mulanya perlahan tiba-tiba bertiup dengan ganas. Daun-daun kering mula berterbangan dan menurut Anand, suasana ketika itu terasa seolah-olah seluruh kawasan perkuburan menjadi sunyi secara tiba-tiba. Tiada bunyi cengkerik, tiada bunyi anjing. Hanyalah suara Sami tersebut. Lebih kurang 15 minit kemudian, sesuatu muncul dari arah kubur yang baru digunakan beberapa hari sebelum tu. Pada mulanya hanyalah kelihatan satu bayang, kemudian semakin jelas dan semakin dekat. Anand berkata apa yang keluar tu bukanlah seperti hantu yang selalu digambarkan dalam filem. Ia kelihatan seperti manusia yang biasa. Satu bayangan yang memakai pakaian yang sama seperti ketika dia dikebumikan. Lengkap semua dengan jam tangan, rantai dan pakaian terakhirnya. Cuma kulitnya kelihatan pucat dan matanya tidak berkelip. Makhluk tu pun berhenti beberapa langkah di hadapan mereka. Kemudian bertanyakan dengan suara yang sangat garau, "Apa yang kau mahu? Kenapa kau kejutkan aku?" Anand mengakui ketika soalan tu ditujukan, seluruh badannya menggigil. Namun dia tetap menjawab, "Aku nak nombor ekor. Aku nak nombor ekor, bukannya nombor untuk menang, tapi nombor untuk menang besar. Menang berjuta-juta." Itu apa yang dia hajatkan. Makhluk tu terdiam. Kemudian bertanya semula, "Apa yang kau boleh bagi dekat aku?" Setiap perjanjian dia tak boleh berat sebelah, dia kena sama. Anand pun membalas dengan penuh keyakinan, "Apa yang kau mahu?" Dan sebaik sahaja Anand mengucapkan ayat tu, makhluk tersebut tersenyum. So makhluk tu pun cakap, "Tunggu di sini.
Itu sahaja yang dikatakan. Kemudian ia hilang begitu sahaja, seolah-olah tidak pernah berada di kawasan tersebut. 2 minit berlalu. Kemudian makhluk tu muncul semula. Dan kali ini makhluk tu memberi arahan yang dia akan baca benda ni sekali sahaja. Pastikan semua siap sedia untuk menulis nombor tersebut. So bayangan tu pun menyebut satu siri nombor, dan Anand bersama dengan 2 rakannya segera mencatatnya. Now seelok saja selesai mencatat nombor tu, makhluk tersebut memandang tepat ke arah Anand lalu berkata sesuatu. Kau belum berkahwin, tetapi suatu hari nanti kau akan berkahwin dan anak lelaki pertama kau, aku mahu dia ditanam di sebelah tapak perkuburan aku. Mendengar ni, darah Anand terus berderau. Dia segera membantah, cakap aku tak pernah janji apa-apa. Makhluk tu hanya ketawa sebab dia tahu segala perjanjian dah dibuat, sedar ataupun tidak. Dan makhluk tu berkata, aku hanya meminta apa yang aku mahu. Dan kemudiannya makhluk tu hilang dan tak muncul lagi. So si Anand ni pun mula meracau, fikirkan apa yang diperkatakan oleh makhluk tu. Risau akan benda-benda yang tak diingini berlaku. Tapi pada waktu yang sama dia sedang fikirkan nombor yang dia dapat. Kalau sekiranya menang besar, dia dapat enjoy lah duit tu. So end upnya dia fikir, okay, tak apa, kita menang dulu, dan lepas tu kita fikirkan cara macam mana nak settlekan masalah ni. And selepas beberapa hari kemudian, nombor yang diberikan oleh bayangan tu benar-benar keluar. Anand dikatakan menang hampir 16.8 juta. Bukan ribu, bukan ratus ribu, tapi juta, Mat. Dan hidupnya berubah dengan sekelip mata. Dia membeli rumah, membeli kereta, membuka perniagaan dan menjadi orang yang sangat berjaya. Nah, beberapa bulan kemudian Anand ni bertunang. Kemudiannya berkahwin, dan tidak lama selepas tu isterinya hamil. So dikatakan pada bulan keempat kehamilan tu, gangguan mula bermula. Makhluk yang sama mula muncul, tetapi hanya Anand sahaja yang dapat melihatnya. Tiada sesiapa yang lain. Malah rakan-rakannya yang turut ikut sekalipun tak nampak. Dan kadang-kadang makhluk ni akan berdiri di hujung katil, kadang-kadang di dapur, kadang-kadang di tepi jalan ketika Anand sedang memandu. Dan setiap kali bayangan ni muncul, ia datang dengan satu pesanan, peringatan di atas perjanjian yang diberikan di antara Anand dan juga makhluk tu untuk Anand ni jadi kaya. Dan makhluk tu mula meringatkan si Anand dengan memberitahu berapa bulan tinggal, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, lebih kurang macam tu. So semakin hari Anand ni pun semakin takut. Dia pergi mencari Sami tersebut, tetapi apakan daya, lelaki tu ataupun Sami tu dah hilang. Now tiada sesiapa pun yang tahu ke mana Sami tu dah pergi. Anand pun mulalah berjumpa dengan pelbagai bomoh Siam, bomoh Indon, bomoh Melayu pun ada. Malah dia sanggup pergi ke Thailand, Kemboja dan Sri Lanka. Namun tiada siapa yang mampu menghentikan gangguan tu. Now ketika kandungan isterinya memasuki bulan ke-7, Anand pergi ke sebuah kuil untuk mendapatkan bantuan yang terakhir. Nah, semasa dia berada dekat kuil tersebut, dia didatangi oleh seseorang, dan orang ni pun tanyakan kepada si Anand apa yang telah berlaku. Anand pun kongsikan, tiada sorok, tiada tersirat ke apa, semuanya dikongsikan. Lalu lelaki yang berada dekat kawasan kuil tu pun tak tahulah sama ada dia macam nada yang marah ke apa, tapi bagi tahu yang sebelum kau lakukan benda ni, ada tak kau nak berbincang dulu dengan orang, datang ke kuil, bercakap dengan orang-orang kat kuil sama ada apa yang kau lakukan adalah benda betul ataupun tidak. Tapi disebabkan kau dah buat, so kau kena pandai-pandai tanggung lah. Senang cerita macam tu. Tetapi apa yang lelaki ni bagi tahu, yang dia boleh menjaminkan yang isteri dan anak si Anand ni tak akan kena apa-apa gangguan ataupun seinci, secubit pun lah ke atas kulit mereka. Itu apa yang dijanjikan. Tetapi ada tetapi, bukan buat Anand. Apa yang terjadi kepada Anand itu adalah tanggungan dia, itu adalah nasib dia. Okay?
Mendengar tu Anand mula makin menjadi murung. Dia mula jarang keluar rumah, jarang bercakap dan sering termenung seorang diri. Dia even malah cubalah untuk pergi ke tempat-tempat lain juga untuk mencari bomo, ataupun malah to the next level mencari ustaz untuk membantunya. Namun tiada sesiapa yang mampu membantu si Anand. Now, satu insiden yang tragis yang berlaku pada bulan November, Anand yang sedang memandu seseorang diri melalui jalan rawa. Jalan yang sama dia lalui dan juga tempat di mana dia pernah pergi, di mana ia berhampiran dengan tanah perkuburan yang menjadi tempat ritual tersebut dilakukan. Ketika tu cuaca baik, jalan tidak licin, tak hujan, tak ada kabus, tak ada apa-apa. Namun entah bagaimana, keretanya tiba-tiba terbabas bertentangan jalan sebelum merempuh sebuah lori trailer dan Anand meninggal dunia di tempat kejadian. Beberapa bulan selepas tu, isterinya pun selamat melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi tu sihat. Isterinya pun selamat seperti yang dijanjikan. Tetapi yang menyedihkan, Anand tidak pernah sempat melihat wajah anak sulungnya sendiri. Mengikut kisah yang dikongsikan oleh Vijay juga, katanya kemalangan ni ada keluar berita. Seperti mana yang Vijay bagi tahu, sama ada ia satu kebetulan ataupun memang ada kena-mengena dengan perjanjian yang dibuat hanya demi kekayaan. Malah Vijay pun turut berkata yang makhluk tersebut lebih kurang dahsyatnya macam seorang alung, di mana kau pinjam RM3, kau diminta pulang RM300. Bunga dia memang tinggi. Tapi makhluk ni lain jugalah. Dia bagi kau nombor untuk menang semua benda tu. Tetapi ia datang dengan bayaran yang amat tinggi yang selalu melibatkan nyawa. Right? So begitulah kisah yang dikongsikan oleh Vijay. Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga kiriman yang sanggup meluangkan masa berkongsikan kisah seram korang di WhatsApp Shadows Channel. Shadows amat menghargainya dan sokongan korang semualah, termasuk dari time awal sampai sekarang. Okay, so seperti biasa, Shadows harap yang baik semua terhibur dengan 3 kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Dan sekiranya korang semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye, geng bang semua. Tragedi. Satu kisah yang tragik. Apakah daya?